Assalamualaikum, selamat datang ke dalam channel Koi dan Wishmaster. Zain, hari ni kita dekat Desem Farm untuk memancing ikan. hari ni kita nak mancing ikan. Kita nak mancing ikan. Kejap lagi kita akan mancing ya. Okey guys, tunggu di sana. Okey, jom kita keluar. Depan ni ada swimming pool, geng. Swimming pool. Mancing ikan kat sana. Belakang tu ada sungai, ya. Belakang tu ada sungai. Guys, Okey, nak pergi mancing ni, guys. Tu kolam ikan. Okey, tu dia, geng. Sana. Allah. Okey, jom. Kita tengok Zain mancing dulu, ya, geng. Situ kolam ikan. Okay, so kita tengok Muhammad, belajar mancing Mei lagi sedang ada ambil topi. Okay, Muhammad tengok adik. Cucuk satu. Ni saya contoh je lah. Ni Tadi contoh tak lah. cucuk. Tadi kalau boleh sampai ambil dua macam tu. Ambil dua lah, Mah. Tadi dia cucuk satu lah, dia makan, Bang. Okay, tak abang mau buat. Okay, lepas tu lepas tu tak tarik tepi dik. Pegang satu jari kat situ, nampak? Pegang satu jari, lepas tu buka sini ni. Dia tadi tutup sini kan. Tutup. Lepas tu pegang jari macam mana? jari. Lepas tu Okay, jari pegang, okay. jari pegang. Buka dia punya ni. Buka. Tarik keluar sikit. Nampak tu, Bang. Tarik. Jauh je. Okay. Macam ni kita tak tahu ikan dah ada tadi tu, rasa macam dia ada. Dia kalau dah tali tu dah. Dapat. Dia dapat banyak Banyak dia dapat. Pandai lah. Macam ni kita nak tahu ikan tu dah ada. Nanti dia akan tarik. Tapi saya rasa ni umpan dah habis dah ni. Sebab dia tak keras lagi. Tak lembut. Oh, tak lembut, dia kena lembut. Kalau tak Okey, lembut, agak keras. dia susah sikit lah. Kena buat baldi lah. Baldi tak ada dapat ikan nak apa? Sekejap, baldi ada kat bawah tu. Ada baldi putih. Tak ada. Ada. Nanti Amar ambil. Umpan tak makan weh. Cuba try. Wah, dia dapat ikan. Nanti buat lagi. Cik ambil gambar. Good boy. Eh. Pakai jari. Tepi Ahmad. Pakai jari je. Ahmad sini. Tahu tak apa sini. Okay. Lepas jari je lah. Jangan cepat. Jangan lepas joran, lepas jari je. Okay. Okay, cun. Adik rasa je ada ikan baru tarik dik. Jangan tarik dulu. Tutup dulu kunci. Sudah. Jangan lepas bantul tarik. Rasa? Weh, rasa tu Dia ambil je. Okay. Mamat. Tutup. Mau rasa tak? Rasa dia terus angkat. Abang. Aduh. Weh, lagi. Apa ni? Belagak lagi. Jangan lepas joran pula. Okay, tutup. Dia ni dapat lagi lah. Terah lah dia ni. Okay, simpan dalam tu. Dia tengah makan tu. Tahu tak? Good job. Okey, dah jom buat lagi kesian abang. Ada pula. Cheese. Nah, kau orang pula. Jadi dah dapat dua.
Bismillah. Tutup, tutup. Tutup, tarik sikit. Tarik cepat, Dik. Yeah! Dia dapat ikan. Wah, dia dapat. Wah, good job. Mami doa dah tadi. Adik tarik lagi, pusing lagi. Adik dapat ikan. Mami, ada dapat ikan. Ya, ya, Mami dah buat video dah. Dia pancing betul-betul. Oh, kita jom ambil gambar. Letak balik. Okay, Muhammad go. Bismillah. Ya Allah, semoga anak aku dapat ikan. Okey, rasa Muhammad tarik je. Pegang. Bro. Ada lagi, tarik. Bagi lagi. Balik. Tarik sikit. Dia makan. Oh, ya Allah. Okey, Dek, bakar sikit, Dek. Lepaskan jari. Mami. Tutup. Tutup. Oh! Oh! Banyak tau. Pegang dulu bang. Tengoklah belagak lagi. Yang tepi sikit kan. Eci ni. Ya, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Tak masuk pun tepi Mat. Mak tak nampak. Sini sikit. Oi, Daddy dapat je. Power lah Daddy. Oh, Daddy dapat lagi lah, ketiga dah. Ini tidak adil. Besar lah ini. Cepat lah. Pegang je Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Pegang. Okay, pegang lepaskan. Pecat ambil mata kaya tu, lepaskan. Sabar ya ikan. Boleh. Tak boleh lah. Oh, tak boleh. Adik tolong adik. Pegang. Satu. Sudah masuk dalam. Okay. Masuk tangan sana. Dah tak makan. Biar je letak je. Tu dia makan. Okay. Okay, San. Tarik sikit. Tarik. Tarik. Yeay! Muhammad sana sini. Mak adik. Sana lah. Muhammad dapat. Kat sini. Muhammad, pandang sini. Yeay, berjaya. Muhammad. Oh, Muhammad dapat juga. Tutup. Jangan ambil. Lepas terus tarik sikit. Tarik. Kalau dia dah tarik. Yeah! Oh, besar. Okay, ready tengah ni. Letak umpan. Tadi ada video saya kan? Ni ikan. Alah, tak tekan je. Ikan yang dapat. Ikan yang kita dapat. Geng, ada 5. Yeay, Mami dapat. Jom, okay. Nak start dah. Zai, jom sikit. Jom. Dapat ke tak? Jom. Oh. Okay, cepat deh. Tu. Tarik. Cepat deh. Oh, dia dapat lagi lah.
Dia dapat akhirnya dia tak dapat. Okay, masukkan mata kail. Masukkan mata kail. Ni hasil ikan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang besar, kecil, ada semua. Okay. Dia sekaloi. Okay guys, kita dah mancing. Banyak lah. Dapat tak tahulah berapa. Juga. Weh. Sekejap, nak bagi sini. Lepas tu nak tengah ambil. Jangan jatuh. Weh, dia Okay, dah penat memancing, kita bagi je ikan makan. Bagi abang sikit sayang. Habiskan. Okay, habiskan. Okay. Simpan sekejap tu. Okay, ni hasil tangkapan kita tadi. 6, 7, 8, 9. Berapa ekor? 9. So, kita pilih yang besar. Ambil. Oh, ni dia punya yang paling besar. Ya, ya. Dengan ambil yang ni berat dah. Ni. Ambil letak kat mana? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ambil yang ni dengan yang ni. Okay. Ambil yang ni dengan yang ni. Ambil ikan adik dengan ikan abang. Okay, kita ambil 2 ekor untuk masak malam ni bakar-bakar. Ni ikan abang besar. Okey guys, sampai situ sahaja video kita kali ini. Jumlah ikan dapat 9 ekor ya. Kita ambil 2 ekor yang paling besar. Cuma 2 ekor. Okay, Kurang tu ni. Ni ye jumlah dia. Kurang tu ni. Ini ikan saya yang pancing berat. Mana? Ni pun satu lagi. Dia pergi backflip. Kenapa seekor ni kat sini? Dia backflip. Okay, bye. Ikan yang kita tangkap tadi. Masak. Kita tak ada nasi Abi kan? Tak tahu mak nasi. Mama adik. Makan duduk lah sayang. Duduk makan. Ni ada sip. Kalau hitam rangup. Bakar-bakar. Atas tau sini. Abang nak bagi dia hitam macam tu. Rangup sangat. Nanti bolehlah buat family dia kat sini pula kan? Tapi jangan bagi sampai terbakar macam ni. Habis. Bakar. Bakar-bakar. Abang tiup macam tu. Okay guys, dah makan, dah mandi apa semua, nak tidur dah. Okay guys, jangan lupa subscribe ya. Okay, bye. Nami.